Assalamualaikum. So hari ni 22 hari bulan 7, kita nak pergi servis motor kita. So dah lama betul kita tak servis motor Honda RS 150 V2 Cik Tangga ni. So hari ni kita nak servis minyak hitam, spark plug, lepas tu air filter. Okay, so korang nak tengok tak kita servis? Jom. Tapi sebelum tu kita nak tunjuk berapa kilometer dah tak boleh sebab kita punya screen tu dia dah rosak. Jom Cik Tangga tunjuk kat korang. Korang tengok. So disebabkan mungkin berjemur kat panas, jadinya bila kita start dah tak nampak. Nampak 3 angka je, 95.3, tapi depan dia 59. Macam tu lah, 59. So kalau korang tahu kat mana nak buat sunburn ni kat skrin Cik Tangga ni, motor RS kita, korang raja. Okay, kat mana korang bagi tahu je. Okay, alright. So jom, let's go, kita pergi tukar. Kita akan buat servis dekat kita punya motor Honda RS 150 V2. Kita akan tukar sprocket depan, belakang dengan rantai. Lepas tu kita akan tukar minyak hitam, kita akan tukar spark plug dengan air filter. Kita guna spark plug yang ni, kita akan tukar air filter. Okay, dan kita guna minyak Castrol fully synthetic 1550. Okay, proses untuk buka sprocket belakang. Kedai tepi jalan ni. Santai-santai. Okay, alright. Saiz 44. Okay, sekejap tunggu dia ambil barang. Sekarang kita tengah buang minyak lama. Okay, ni air filter lama Alright, so dia tukarlah yang baru dekat sini, kat bawah seat. Dia letak macam tu je, simple. Okay, plug and play. Yang ni kita bawa balik. Tapi kotor Cik Tangga kalau tukar barang kita mesti simpan bahan bukti. Macam tu. Okay, alright. So settle air filter dia tukar, kejap lagi dia tukar barang lain pula. Okay, tu tak, lepas tu skru macam biasa, simple. Selalu kita servis dekat Honda, tapi hari ni kita tak sempat nak pergi Honda, so kita servis dekat sini lah, kedai dia. Okay, okay, alhamdulillah, siap, settle. Sekarang dia orang tengah masukkan sprocket baru. Okay, saiz 44. Ini kita pakai standard punya saiz. Alright, tu kita punya motor. Okay, sekarang proses nak tukar rantai. Kita akan pakai rantai O-ring ni sekejap Cik Tangga tunjukkan korang rantai yang kita akan pakai. 428 KLO O-ring. Dapat free gift ni. Okay, alright. So proses buka rantai lama lah. Ni mekanik kat sini ramai bila tak ada motor banyak, so satu motor boleh pergi 2 ke 3 orang buat, bergantung dengan apa yang korang nak tukar lah. So sebab tu Cik Tangga suka pergi kedai ni, walaupun dia tepi jalan. Okay, cepat, pantas. Oh, ni rantai O-ring kita tu. Alright. So kita tunggu dia orang pasang lah. Poket depan saiz 15, belakang 44. So seorang buat depan, seorang buat belakang. Tu. So cepat sikit lah motor kita siap. Okay,
habiskan proses kita pasang klip rantai o-ring kita lah. So klip dia pun ada grease Itu minyak. Nanti dia mau taruh tinggal sikit lah. 1.1 lah. Okay, settle, pasang klip. Lepas tu barulah mereka akan adjust balik rantai. Okay. So bahagian sini diorang buka cover kita sebab diorang nak tukar spark plug kita tu proses dia. Kalau nak tukar spark plug memang kena buka cover set bahagian kanan lah. Okay. Diorang tengah buat lah. So banyak motor-motor abang-abang rider yang datang kat sini. Okay. So seorang tukar spark plug, seorang ketatkan kita punya motor punya rantai. Alright. So kita tunggu dia buka. Kita punya spark plug. Kalau spark plug RS ni dia susah sikit. Bos, bagi sekejap. Ini dia spark plug lama So dia akan masukkan yang baru. Okay, alhamdulillah settle. So dia terpaksa buka balik sebab dia bagi tahu kat kita yang disk kita ni dah makan. Kalau korang perasan, so kenapa disk kita makan? Sebab brake belakang dia mencengkam. Jadinya dia orang kena servis dulu brake belakang ni. Sekali tukar brake pad, dengan kita terpaksa tukar disk lah. Ni nampak boleh nampak Oh, bahaya tau. So jadinya kita minta dia servis dengan tukar. Okay. Alright. So diorang buka dulu lah. Diorang nak buka kita punya disk belakang. Macam biasa kena ketuk dululah baru boleh buka. Skru jenis Allen key lah. Kena buka 4-4. Lepas tu kita akan tukar disk yang baru. Tu tu dia. Right. Ni first time kita tukar disk. Ya, ini disk kita. Dia letak grease dekat kita punya skru. Oh, dia tak kisah depan belakang. Sama saja. Lain lah. Oh, lain. Ni dia ada nombor di tengah ni. Ni dia adalah bus. Oh. Okay. Alright. So tak sama kalau depan. Alright, so kita tunggu dia pasang. Ni yang lama. Ni enjin belakang. Sekejap. Ni bahagian depan. Dia ada lock lah sikit. Apa? Tu. Ni bahagian depan. Sama juga macam tu. Okay. Alright. Settle pasang disk. Okay. Brake kita tadi jam. Jadinya dia ketuk dah tadi. So
Nampak karat So nampak ni. Weh, karat betul lah. So kejap lagi dia akan tembak angin lah. Dia cuci lah kita punya tu karat-karat. Dia akan cuci lah kita punya pump kalau ada kekotoran. Karat-karat tu lah punca kita punya brake melekat. Dia servis kita punya brake lah. Okay, mudah-mudahan brake kita masih dalam keadaan boleh pakai. Alright. So minyak ni 1.2 kita try masuk habis. Selalu kita masuk 1.1. Kali ni kita masuk 1.2 habis. Fully synthetic castrol. Senang. Alright, settle untuk minyak hitam. 15.50. Okay, so pomen kita tengah pasang lah. Tadi dia bagi tahu next kita kena rajin-rajin servis brake. Sebab sebelum ni cik tangga pun tak pasti kena servis brake kan. Selalu tukar brake pad je. Tapi pomen kata brake pun kena servis. Servis tu maksudnya dia buang kekotoran macam tadi. Lepas tu spray pelincik dengan habuk-habuk yang ada pada brake tu lah. So yang ni dah settle, alhamdulillah. So proses pasang balik lah kita punya tayar. Yang depan tu tengah pasang kita punya cover set selepas dia tukar spark plug. So yang mana-mana korang pakai motor RS 150 V2, jangan lupa servis brake korang. Bukan sekadar tukar brake pad. Okay. So agak bising sikit. Kedai ni tepi jalan. Dia kadang busy. Banyak rider-rider tukar kat sini. So kita pun cuba try lah tukar kat sini. So masih ada lagi 2 motor. Tadi ramai. Tempat dia agak sempit sebab tepi jalan. Kita sekarang berada di Ceras. Okay. Alright. So alhamdulillah dah settle. Mudah-mudahan brake kita masih dalam keadaan okey lah. Alright. Okay, so nanti kita akan share kat mana lokasi yang tepat dan berapa harga hari ni kita hangus untuk buat semua benda-benda ni. Okay, alright korang. So inilah hasilnya. Kita dah buat kat kita punya motor. Kita tukar rantai, sprocket depan, sprocket belakang, minyak hitam, spark plug, air filter. Lepas tu tadi kita ada masalah sikit bahagian brake belakang. Okay, tu brake pad dah tukar baru. Okay, so mesti kau nak tahu kan berapa yang hangus. Okay, jom. So barang-barang lama ni kita bawa balik lah. Okay, brake disc semualah. Okay, ni kita pergi tadi dekat ni Chin Hu Motor dekat Batu 11. Okay, hari ni 22 bulan 7 2026. Okay, inilah harga dia. Disc 60, brake pad 15, sprocket 145, sekali o-ring, air filter 25. Okay, so total RM330. Mungkin korang cakap mahalnya. Tapi kita tak pernah buat benda ni. Dah lama kita tak servis kita punya brake pad apa semua, right? And then kita guna minyak hitam castrol fully synthetic RM65. Okay, so sebenarnya kadang duit ni kita boleh cari, tapi keselesaan pada jentera kita. Selagi kita tak servis, semakin parah dekat bahagian-bahagian lain yang akan rosak. Okay, macam tadi nampak kita dah servis-servis, tiba-tiba kita punya brake pad dengan disc ada problem. Disc kita dah makan kan. So nampak bukti dia ada. Bukan bengkel tipu ke apa. Boleh pakai, tapi nak jalan jauh tu bahayalah. Okay, alright. So tadi kita dah tukar minyak hitam. Kita dapat ni lah free. Okay, motorcycle chain inspector. Okay, kalau kita nak check kita punya rantai kendor ke tak kendor. Okay,
Alright, itu sajalah perkongsian Cik Tangga buat korang. Okey korang, jangan lupa servis motor korang. Okey, apa-apa pun terbaik.